Hai, nama saya Jordan dari Puncana Motor. Hari ini kami cerita 2 biji punya skuter. Antara ada Yamaha X-Max yang V2 ataupun ini SYM Maxim TL500. So, cerita ini dulu. Ini motor warna dia memang original standard matte color. Depan punya tayar tebal lagi. Beli boleh terus pakai, tak perlu tukar. Okay, so kami tengok tepi sini. Mostly ini motor hampir standard. Exhaust dia besar, tapi 500cc. Nanti saya belajar lebih mungkin kepada korang. Okay, belakang sini tengok cantik lagi. Okay, depan seat dia pun memang original, pun memang lebar besar. Duduk pun memang selesa. Lepas tu buka dulu seat tengok. Satu helmet boleh masuk, tak ada masalah. Okay, start tunjuk dia punya bunyi dulu. Original datang sudah ada ABS. Start ha. Memang sangat power. So, ini tahun 2021. Harga kami jualan 23,800 sudah boleh dapat 500cc. Okay. So, deposit 100 pun sudah boleh keluar. Maksimum boleh pergi sampai 7 tahun. Next, kami cerita dari zaman dulu sampai sekarang pun ramai orang cari punya X-Max V2. Ini boleh katakan motor baru tak ada stok, motor second memang agak mahal sikit. Nanti saya tunjuk di harga kepada korang. So, motor ni boleh katakan depan tayar baru lagi, pasal mileage sangat rendah, 3,000 lebih aja. Oh, dia punya windshield cantik, handsome. Side mirror dia pun cantik, dia sudah pasang. Depan sini lagi tambah lagi satu side mirror, takut dulu tak lampak. Okay, lepas tu phone holder pun sudah ada. Okay, so kami tengok belakang. Original datang memang warna merah, cantik. YSS punya suspension pun sudah pasang. So suspension ni memang sangat bagus. Wah, lembu pet pun cantik. Under kedai kami, PM Motor World. Okay, so kami tengok. Okay, ini seat kami tunjuk tengok. Dua helmet boleh masuk. Sini satu helmet, sini satu kecil punya helmet boleh masuk. Seat pun original memang besar, selesa. Okay, buka. Start dengan engine bunyi tengok dulu. Standard lah, tak ada apa lah. Tapi engine memang cantik. Mileage rendah, 3,000 lebih aja. Duduk motor ni tinggi 170 macam mana. Senang aja, tak ada masalah. Okay, so tahun ini 2024. Motor ni masih under warranty lagi. Harga jualan sekarang 26,000. Okay, lepas tu kawan yang tengah cari motor atau awak sendiri tengah cari motor ni, boleh terus kontak dengan kami via sales team atau terus datang kedai kami. Nak try motor, nak beli motor, nak train motor ni, cari kami PM Motor World. Jumpa lagi bang.